Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni ulam apa? Nasi mau panas. Hari ni kita ada masak kensom. Kensom ikan jenahak. Masya Allah. Dengan sayur. Dengan keladi. Yang ni keladi ni. Keladi hak putih tu dia boleh buat ulam. Dengan isi nyok. Kensom. Tengok betul lah elok lah. Bukan asam pedas, kensom. Kita ada apa hari ni? Ni sambal belacan tu tengok. Belacan. Betul elok lah. Siapa nak beli belacan tekan beg kuning. Ni. Sambal belacan. Bercandu dia ni ikan jenahak. Bentar dah lauk tak. Nasi panas. Panas. Kita ada apa? Ulam. Biasa. Kali ni kita combine terus ni. Ulam jerin. Tu. Dengan ni, abang pernah makan tak ni? Ni kacang kelisa. Orang panggil kacang botol. Okey. Jom makan. Allahumma barik li faqat. Okey, makan tangan kiri jangan makan tangan kanan. Makan tangan kiri. Sambal. Siapa nak belacan tekan beg kuning. Ni, nampak ni ulam. Tambah kuah. Lok biasa orang kampung. Suntam lah apa? Kensom. Belacan ni sedap ah. Ni, kacang kelisa oi. Apa makan bunyi? Mana bagi bunyi? Nak tak lepas makan bunyi. Mana nak bagi bunyi? Bagi dengar tu. Apa tu? Mai kafe saya. Dekat Lubuk Merayam. Tu, sambal tu. Nah, ni mudah betul jerin. Nah, bos biji tu. Mudah. Tak ada bunyi. Kacang kelisa. Kelisa sambal. Belacan weh. Yang lemak.